Okey, untuk IMAS punya infotainment, semua benda dia kena control melalui skrin ni lah. So kalau tengok, kita tekan dekat setting, dekat control center. Parking comfort ni sebenarnya untuk kalau kita duduk dalam kereta dalam keadaan yang lama, kita boleh set lah. Kita nak 30 minit, sejam ataupun 2 jam. Lepas tu kita tekan enable lah. Kalau kita nak buka trunk belakang ataupun depan, kita boleh control daripada sini lah. Contohnya aku tekan dekat sini. Okey, trunk depan dah terbuka lah. Ni bahagian depan pula. Depan dia ada trunk. Ada orang tanya enjin dia kat mana? Mana pakai enjin? Motor dia ada dekat bawah. So dalam ni dia punya compartment lah depan ni. Boleh lepas satu luggage hand carry punya. Memang cun je masuk dalam ni. And belakang pula, kalau aku tekan dekat sini, okey, trunk belakang dah buka. Dia memang auto tailgate. Memang power boot lah. So dia tak perlu nak manual. Kita boleh, kalau dekat belakang kita tekan satu button, dia akan naik lah. And boleh juga buka daripada skrin ni. Vehicle control, dekat sini ada, kita boleh adjust lah tailgate punya opening height ni. Kita nak buka 60% ke 70%. Untuk orang yang kurang ketinggian, dia boleh pilih dia nak yang mana. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi sikit, ada yang tinggi lagi sikit, dan paling tinggi lah 100%.